Okay, hari ni kita ada movie night out Gayung 2 bersama Mak Don, seorang movie reviewer di utara yang tak terkenal pun. Tapi hari ni kita ambil inisiatif untuk kita buat movie night out Gayung 2 lah. Ini adalah salah satu benda yang memang aku dah lama nak buat amat. Tapi Alhamdulillah kali ni kita ada rezeki. Ni first time kita buat selepas 8 tahun dalam movie review punya orang kata dunia ni. So ni baru ada rezeki untuk buat. So welcome to GSC Aman Central. Kat Alostar ni ada dua cinema. Ni adalah salah satu cinema yang elok lah bagi aku. Tak dibayar ya. Tak ada poster Gayung maybe awal sikit sebab kita tengok tayangan awal so mereka maybe tak letak lagi poster Gayung. Kita nak update orang dulu. Kita ada dekat mana untuk mereka redeem tiket. Okay, actually kita nak bagi 10 tiket. Pada awal tu guna duit sendiri ya. Kita tak pakai duit siapa-siapa pun. Ini duit memang duit aku sendiri. Untuk buat tiket ni kita kena dapatkan permission daripada producer lah yang buat film Gayung ni, kebenaran untuk kita print poster tiket. Jadi once aku tanya mereka apa semua tu, kemudian tiba-tiba ada hamba Allah nak belanja lagi 10 tiket. Maka daripada 10 tiket jadilah 20 tiket. Dua-dua atas. Kita row paling start A. Dua yang row nombor 2 10 dulu. Lepas tu ada orang nak belanja lagi 10. So kita macam risau lah sebab first time takut terabuk ni letak lepak kat sini ramai-ramai tak? Sekali sebab dia pakai QR. Tapi kita nak ambil gambar kan. Jom sebab mereka dah nak start masuk lah. Okay, thank you. Enjoy the movie. Jom kita masuk. Saya scan QR. Nasib baru nak bagi tahu videographer tak function. Baik, semua enjoy the movie lah. Terima kasih tak sudi. Gelap Lakonya semua okey, pelakon semua mantap, action dia semua padu semua, sound editing semua padu, and thank you dekat Mak Don sebab sponsor kita orang. Gayung 2 ni obviously memang banyak improvement lah. Kalau macam cakap benda yang aku paling minat, aku rasa macam lakon Nabetu lah, benda paling kuat lah filem ni. Lepas tu aku suka dia punya